Berikan pandangan ulama kontemporari tentang hukum melagukan Al-Quran. Pandangan ulama kontemporari tentang hukum melakukan taranum Al-Quran. Taranum ialah seni memperelokkan bahasa Al-Quran dengan menggunakan adunan suara yang merdu, mengikut kaedah tertentu tanpa mengubah hukum tajwid dan makna ayat. Dalam kalangan ulama kontemporari, terdapat beberapa pandangan mengenai hukum taranum Al-Quran. Yang pertama, ulama yang menghaluskan dan menggalakkan taranum. Majoriti ulama kontemporari berpendapat bahawa taranum adalah harus malah digalakkan jika dilakukan dengan tujuan memperindahkan bahasa Al-Quran serta menambahkan penghayatan pendengar. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sila Al-Quran dengan suara-suara kamu. Hadis ini menunjukkan bahawa membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Menurut golongan ini, taranum dapat menarik minat masyarakat untuk mendengar Al-Quran, membantu mendengar menghayati ayat masuk ayat dan lagi menambahkan rasa khusyuk dan kecintaan terhadap Al-Quran. Antara ulama yang menukar pandangan ini ialah Yusuf Al-Qadari dan Wahbah Al-Zuhaili yang menegaskan bahawa keindahan suara ketika membaca Al-Quran dalam Antara ulama yang menukar pandangan ini ialah Yusuf Al-Qadari dan Wahbah Al-Zuhaili yang menegaskan bahawa keindahan suara ketika membaca Al-Quran adalah dibenarkan selagi tidak menyalahi syariat. Seterusnya adalah ulama yang berhati-hati atau mengkritik taranum berlebihan. Sebagai ulama tidak menolak taranum secara mutlak, tetapi mereka memberikan peringatan agar bacaan tidak melampaui batas. Mereka bimbang jika taranum itu menjejaskan hukum tajwid dan mengubah sebutan huruf dan makhraj. Golongan ini menegaskan bahawa tujuan utama tilawah ialah memahami dan menghayati Al-Quran, bukannya mempamerkan kemaduan suara semata-mata. Antara tokoh yang sering memberi peringatan tentang perkara ini ialah Abdul Aziz Ibnu Baz dan Muhammad Nasaruddin Al-Albani yang menekankan kepentingan menjaga adab serta ketetapan bacaan. Seterusnya adalah hujah kedua pihak. Hujah pihak yang mengharuskan. Terdapat hadis yang menggalakkan memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Taranum membantu menarik perhatian dan meningkatkan penghayatan. Hujah pihak yang berhati-hati, taranum yang berlebihan boleh mengabaikan tajwid, boleh menyebabkan tujuan bacaan berubah kepada hiburan atau pertandingan semata-mata. Kesimpulannya, secara umumnya, majoriti ulama kontemporari mengharuskan dan menggalakkan taranum Al-Quran kerana ia dapat memperindahkan bacaan serta meningkatkan penghayatan. Namun, mereka sepakat bahawa taranum mesti dilakukan dengan menjaga tajwid, adab dan tidak melampaui batas, sehingga mengubah makna atau menjadikan Al-Quran sebagai hiburan semata-mata. Berikan dan bincangkan isu taranum dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya terdapat sesetengah pembaca Al-Quran yang membaca Al-Quran sehingga terlalu melirit, menjejaskan hukum tajwid. Saya berikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita boleh baca seperti biasa dengan berlagu, namun kita tak boleh terlalu melirit sehingga menjejaskan hukum tajwid. Walaupun taranum ni sebenarnya bertujuan dia adalah untuk mencantikkan lagi bacaan kita, tapi hukum tajwid tetap perlu diutamakan supaya bacaan Al-Quran kita kekal betul dan tepat. Isu yang kedua ialah ada individu yang meniru gaya penyanyi ketika membaca Al-Quran. Perkara ni sering kita perdebatkan kerana bacaan Al-Quran perlu dipelihara dari segi adab dan kesuciannya, serta tidak boleh menyerupai dari segi mana-mana nyanyian pun tidak boleh menyerupai yang boleh menghilangkan tujuan sebenar tilawah. Selain itu juga, taranum sebenarnya merupakan satu medium yang terbaik untuk kita tingkatkan lagi penghayatan Al-Quran. Bacaan yang merdu boleh dapat ataupun sesuai untuk menarik perhatian para pendengar serta membantu mereka dengan lebih memahami dan menghayati mesej yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, perkembangan di media sosial juga telah menyebabkan banyak video tilawah dikongsi sebagai kandungan atau konten. Ia juga dapat memberi impak yang positif
Sebabnya kerana dapat kita sebarkan lagi bacaan Al-Quran kepada lebih ramai orang. Namun kita juga perlu hati-hati agar tidak terlalu mengejar populariti dan jumlah viewers ataupun jumlah penonton sehingga kita mengabaikan keikhlasan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kesimpulannya, dalam taranum kita perlu mengamalkan secara seimbang, iaitu dengan menjaga tajwid, menjaga adab dan keikhlasan supaya keindahan bacaan Al-Quran dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Apakah garis panduan taranum yang sihat? Berdasarkan analisis saya, garis panduan taranum yang sihat mestilah meletakkan hukum tajwid sebagai keutamaan yang tertinggi. Variasi lagu sebagai bayati atau nahawan tak boleh sesekali mengubah makhraj huruf, panjang, pendek, mat, mahupun dengung. Selain itu, taranum yang sihat adalah taranum yang bermatlamatkan tafakkur di mana intonasi suara disesuaikan dengan maksud ayat sama ada ayat berbentuk ancaman, azab atau khabar gembira tentang rahmat. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara seni suara dan adab dalam Al-Quran? Bagi mengekalkan keseimbangan antara keindahan seni suara dan adab Al-Quran, perkara asas yang perlu dipelihara adalah keikhlasan niat, iaitu bagi mengagungkan kalam Allah dan bukannya untuk meraihkan populariti. Seterusnya, pembaca perlulah mengelakkan unsur tertib, iaitu melaungkan ayat suci secara berlebihan sehingga menyerupai rentak nyanyian harian. Keseimbangan ini tercapai apabila keindahan vokal luaran bergerak seiring dengan rasa khusyuk dan gerun di dalam hati terhadap keagungan mukjizat Al-Quran. Adakah masyarakat pada hari ini faham apa tujuan sebenar taranum? Hasil pemerhatian saya terhadap masyarakat hari ini menunjukkan corak pemahaman yang bercampur. Di satu sudut, terhadap kecenderungan di mana taranum ini dilihat secara kosmetik sebagai acara pertandingan atau hiburan rohani semata-mata. Fokus beralih daripada penghayatan makna kepada penilaian teknikal vokal. Walau bagaimanapun, di sudut positif taranum tetap berfungsi sebagai medium dakwah yang efektif menarik minat masyarakat mendekati Al-Quran. Kesimpulannya, pemahaman masyarakat masih berada di peringkat estetika luaran dan usaha perlu dipertingkatkan agar mereka boleh beralih daripada sekadar mengagumi kemerduan dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Contoh video sebagai bahan analisis. Seterusnya saya akan membentangkan analisis kumpulan berdasarkan contoh bacaan taranum yang telah dipilih. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu contoh bacaan tersebut. Baik, itulah contoh bacaan yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Berdasarkan bacaan tersebut, kumpulan kami mendapati bahawa KRI menggunakan taranum dengan baik dan terkawal. Kita dapat mendengar bahawa bacaan itu bukan sahaja merdu, malah hukum tajwid dan sebutan huruf juga dijaga dengan baik. Ini menunjukkan bahawa taranum boleh digunakan untuk memperindahkan bacaan Al-Quran tanpa menjejaskan ketepatan bacaannya. Selain itu, bacaan tadi juga menunjukkan satu contoh garis panduan taranum yang sihat. Pada pandangan kami, taranum yang sihat ialah taranum yang tidak melampau, tidak mengubah makhraj huruf dan tidak menyebabkan hukum tajwid diabaikan. Dalam contoh yang kita dengar tadi, KRI berjaya mengimbangi antara kemerduan suara dan ketepatan bacaan. Seterusnya, kami juga membincangkan tentang keseimbangan antara seni suara dan adab terhadap Al-Quran. Perkara ini sangat penting kerana Al-Quran merupakan kalam Allah yang perlu dibaca dengan penuh penghormatan.
Oleh itu, walaupun seseorang mempunyai suara yang merdu, dia tetap perlu mengutamakan tajwid, penghayatan dan adab semasa membaca Al-Quran. Pada masa kini, kita juga dapat melihat banyak bacaan Al-Quran dikongsikan melalui media sosial. Perkara ini mempunyai kesan yang positif kerana ia dapat menarik minat masyarakat untuk mendengar bacaan Al-Quran. Namun begitu, kita perlu berhati-hati agar Taranum tidak dijadikan sekadar hiburan atau kandungan media sosial semata-mata. Tujuan utama bacaan Al-Quran mestilah untuk beribadah, menyampaikan mesej Al-Quran dan meningkatkan penghayatan terhadap ayat-ayat Allah. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, kumpulan kami berpendapat bahawa masih ramai masyarakat yang memahami tujuan sebenar Taranum. Namun, terdapat juga segelintir pihak yang lebih menumpukan kepada kemerduan suara berbanding penghayatan isi kandungan Al-Quran. Oleh sebab itu, pendidikan berkaitan Taranum dan tajwid perlu terus diperkasakan supaya masyarakat dapat memahami fungsi sebenar Taranum dalam bacaan Al-Quran. Sebagai kesimpulannya, Taranum merupakan satu seni bacaan yang baik dan digalakkan selagi ia mematuhi hukum tajwid, menjaga adab terhadap Al-Quran dan tidak dilakukan secara berlebihan. Taranum seharusnya menjadi medium untuk membantu umat Islam lebih menghayati dan mencintai Al-Quran, bukannya sekadar untuk menunjukkan kehebatan suara. Sekian, terima kasih.